Tiga perkara yang buat aku masih lihat Pakatan Harapan sebagai pilihan realistik. Kalau kau tanya aku bukan sokong sebab politik semata-mata. Aku tengok dari benda yang kita alami sehari-hari. Pergi pasar, beli barang dapur, bayar bil, hidup seharian. Aku start dengan ekonomi. Kau perasan tak? Malaysia masih antara negara yang inflasi dia terkawal sekitar 2 ke 3%. Benda ni mungkin nampak nombor je, tapi maksud dia besar. Ekonomi masih stabil dalam tekanan global. Dan satu lagi yang aku perasan, pelaburan asing masih masuk. Data center, teknologi, manufacturing sampai ratusan bilion. Kalau negara ni tak stabil, kau rasa pelabur berani ke letak duit macam tu? Benda ni bukan propaganda, ini signal keyakinan. Kedua, benda yang kita semua pernah rasa, bekalan barang dapur. Dulu kita biasa dengar cerita bila musim perayaan, ayam, telur, barang asas tiba-tiba hilang. Harga naik mendadak. Tapi sekarang situasi itu lebih terkawal. Benda ni berlaku sebab pengurusan rantaian bekalan yang lebih tersusun dan pendekatan dasar yang lebih berhati-hati. Maksudnya, ada elemen amanah dalam pengurusan. Ketiga, kebajikan dan suara rakyat. STR sekarang bantu lebih kurang 8 juta orang. Itu bukan kecil. Tapi lebih penting, kita nampak perubahan pendekatan. Dari subsidi pukal kepada bantuan yang lebih bersasar. Bukan semua orang dapat sama, tapi ikut keperluan. Dan satu lagi, ruang bersuara sekarang lebih terbuka. Kita boleh kritik, boleh bincang dasar, boleh tanya soalan di media sosial atau parlimen. Kalau kita banding dengan dulu, memang ada perubahan dari segi keterbukaan. Masih ada banyak benda yang perlu terus diperbaiki. Negara bergerak ke arah yang lebih teratur. Kita kena teruskan momentum positif ni. Dan setakat ni, Pakatan Harapan dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang melakukan yang terbaik.